adalah Gilbert. Dia merupakan seorang pengguna yang bijak. Sebagai pengguna yang bijak, Gilbert telah menetapkan suhu di atas 26 Celsius supaya dapat mengurangkan bil elektrik. Ini adalah Razin. Dia merupakan pengguna yang sangat boros. Jangan contohi perbuatan Razin. Apabila anda menetapkan suhu di bawah 19 Celsius, ia akan mencetuskan bil elektrik yang lebih tinggi. Elakkan membuka penyaman udara terlalu awal sebelum waktu tidur. Dah pukul berapa dah ni? Tengok jam lah. Tengok jam. Seeloknya, pasanglah penyaman udara ketika hendak tidur. Ini adalah Nabawi. Dia merupakan tukang servis penyaman udara langganan Gilbert. Berhabuknya. Ni kalau tak servis ni, mesti nanti makan bil. You sure aku sini boleh tahan aku? Hai. Anda digalakkan untuk servis penyaman udara anda sekurang-kurangnya 2 kali sebulan. Untuk menjimatkan penggunaan penyaman udara, kita perlulah yang pertama apa? Yang pertama, kita perlu menepati masa dan membuka aircon dengan sepatutnya kita buka, menjimatkan bil rumah anda. Yang kedua pula kita perlulah buka kepada waktu 12 malam ke atas supaya jimat waktu dan jimat bil. Yang ketiga, kita perlulah servis aircon menepati masa supaya aircon tidak berat dan tidak berhabuk, kerana itu boleh menyebabkan bil api kita tinggi. Kami dari tim 3 pada topik ingin mengatakan, silalah menjimat penyaman udara, kerana itu boleh menyelamatkan bumi kita. Zeus.